Hari ni Aish nak beli hadiah birthday untuk Yin. Memandangkan hari tu birthday Aish, dia bagi bracelet LV. So hari ni jom kita pergi cari hadiah dia pula. Tahun ni Aish nak belikan Yin barang yang dia takkan beli pakai duit dia sendiri. Dia ada je duit, tapi Aish tahu dia takkan membazir untuk beli benda ni. So Aish pilih Dyson untuk Yin. Tapi Aish confused weh, sebab dalam kedai ni banyak benda diorang jual. Vacuum lah, ada penapis udara dengan korang tengok lah ni, pelik kan orang punya hair dryer buat design macam ni. Tapi Aish tak tahu kenapa harga dia agak mahal 2,000 lebih. Tapi yang Aish tahu, angin dia sangat kuat and dia sangat ringan weh. Nampak tu. Tapi kalau beli hair dryer macam ni, macam dah selalu nampak dah. Aish nak macam something kelainan sikit. Agak-agak yang ni cantik tak? Yang ni mesti idaman semua perempuan kan? Beza hair dryer yang ni dengan yang tadi, yang ni dah ada banyak pilihan. Nampak ni, ada untuk curlkan rambut, untuk sikat rambut, luruskan rambut. Semula nampak ni. Sampai akak ni pun ajar tunjuk cara macam mana nak pakai benda ni. Aish rasa Yin mesti suka hadiah ni. Faham. Yang ni tak boleh basah. Yang ni pula pakai waktu rambut kering and dia boleh luruskan rambut korang. Dia akan padam juga sendiri kalau dia lepas rambut. Aish pun tak cakap banyak, kita ambil lah ni satu. Tapi tak banyak pilihan warna, so kita ambilkan untuk Yin warna pink. Cantik kan? Jom kita pergi bayar. Yin pun dah banyak sangat dah spend duit dia untuk Aish. Sekarang ni biar Aish balas jasa dia pula. Lepas tu dekat kotak boleh engrave nama guys. So kita apa lagi? Engrave lah nama Yin. Aish harap tahun ni punya hadiah terpakai lah Yin. And Aish harap Yin tahun ni lebih banyak saving daripada tahun lepas. And cepat keluar kereta, Aish doakan. Amin. Tapi apa-apa pun Aish bangga sangat dengan Yin sebab Yin rajin sangat cari duit. Impian Aish satu je, nak tengok Yin jadi pelakon. Sementara tunggu engrave Yin siap, Aish nak try pelurus rambut ni dulu. Sebab bosan. Tapi kan pelurus rambut ni sebenarnya macam best juga. Korang tengok rambut Aish, nampak tu, rambut Aish macam curl sikit kan. Lepas tu sekali je pakai, korang tengok ni. Korang tengok lurus weh. Tapi best awak pakai iron yang ni sebab dia tak keringkan rambut korang. Tu yang best. Okay, korang tengok ni kerinting kan. Lepas tu Aish try panaskan dia dekat rambut. Korang tengok terus lurus weh. Dia macam terfikir nak beli ke tak. Tapi nasib baik tak ada stok weh. Cimat duit aku. Okay, Yin punya nama dah siap engrave dekat kotak dia. Korang rasa Yin terkejut tak Aish beli hadiah ni untuk dia? Tak sabar weh Aish nak pergi birthday party.